Hello, welcome back to my YouTube channel. Captain Ambia channel. Iya ke? Captain Ambia family. Okay, family Captain Ambia. Mana satu tak tahu. Lupa lah. Okay. So, welcome back to our welcome back to my YouTube channel. Sok. Okay, pada yang baru join, baru tengok, baru subscribe kami punya YouTube, jangan lupa Comment, share, subscribe. okay, jangan lupa like, comment, share, subscribe and turn on notification. Okay. So hari ni simple je video kita nak buat hari ni, iaitu kita nak review hadiah birthday. Ada bukan dia betul. Ada untuk koci. Awak koca. Ada koci. Koci, sorry. Okay. Untuk koca hadiah birthday. Koci dia beli pakai duit raya dia. Cinta pun beli pakai duit raya juga. Cikgu Amni pun sebenarnya beli benda yang sama pakai duit raya juga. Cuma hari ni dia tak berapa ada mood. So dia tak nak join kita punya video YouTube hari ni. So it's okay, tak apa, tak ada masalah. Masuk pagi nak buka. Sabar. Kita mulakan dengan budak yang paling kecil dululah. Okey, ini kita tak tepi . So ini dia, pegang dulu. Okey, so kita tunjuk kat sini, ini adalah kereta kontrol cinta. Kereta kontrol cinta, cinta punya kereta kontrol warna kuning, tapi bateri dia habis. So kita pinjam kereta kontrol baby koca. Okey. So ini kereta kontrol dia, saya tengok. Dia boleh berpusing. Okey, sekejap. Lagi ada sepik. Weh, kalau tapi sabar ni, turun bawah dulu. Orang tengok tak nampak. Lah baba. So turun bawah dulu, orang tengok tak nampak. Okey. So ini kereta kontrol, dia boleh berpusing-pusing. So kalau main dekat tangga, pun boleh, turun tangga, naik tangga. So ini memang best. So yang ni kita beli dekat DIY sahaja. Tengok ni. Tengok. Dia boleh berpusing. Kalau dia langgar dinding, apa pun dia akan berpusing dan berjalan balik. So dia orang kata susah lah nak berhenti. Kalau kereta kontrol biasa, kita langgar dinding dah nak kena reverse apa semua. So ini tak. Okay, tekan. Tak. Sebab tayar dia boleh berpusing dua-dua. Jadi nice. Memang best seronok ni. Okey, tengok. Depan. Lemak. Okey. So item yang kedua. Dia apa? Dia tak sabar. Item yang kedua yang ini ada birthday untuk koca, iaitu pesawat tempur. Dia macam drone tau. So, pesawat tempur. Jom kita buka, saya tengok. Ini kita dah pasang bateri dah. Kita dah buka dah. So ini kita letak depan. Wait. So ni remote dia. Kita dah pasang bateri siap-siap dah. Okey. So ini dia adalah pesawat tempur dia. Dia ringan, tapi dia boleh naik macam drone . Okey. On, baby. Jangan takut. On. Dah belok on. Okey. So kita dah on dia. Okey, ni bateri tak ada ni. Sepatutnya dia boleh terbang tau. Nanti kita akan tunjuk video masa kita dah charge . Lepas ni kita akan charge dulu. Okey. Lepas ni kita akan charge dulu. So, bila kita lampu ni kelip-kelip. lampu kelip dia memang macam drone tau. Okey, yang ni bateri dia tak ada sebab kita tak charge lagi, dia baru keluar daripada kotak. Kita cuma pasang bateri untuk remote saja. So, yang ini dia pakai rechargeable bateri. Dia kita boleh charge dekat plug . So dia akan terbang macam drone, sebiji macam drone. Boleh pergi depan. Nanti kita akan tunjuk video, okey. Kita akan shoot lepas kita charge nanti kita akan tunjuk kat you all semua. Okey, don't worry. Okey. So dia memang nice sangat, memang seronok. Nanti kita tengok, stay tune. Tak ada bateri. Dia ada bateri tak cukup. Nampak? Bateri dia tak cukup. Ada pula. Sepatutnya dia boleh naik dah. Boleh. Kejap dia dia tak cukup. Bateri tak cukup. Boom.
Okay, kita off dulu. Lepas ni kita akan charge dulu. Okay. Jadi kita akan shoot video dia, okay. Berat sebelah sebab kita ada letak mikrofon kat sini. So kita cabut. Mikrofon kita cabut. Okey. Kita hidupkan semula. Dia berat sebelah tadi. Oh. Kejap. Okey. So tempat dia agak terhad. Cinta belakang. Mana ada? Alah, baru cas tadi je lah. Bateri dia habis, kita cas baru cas. Don't worry. Okay, so yang terakhir kita nak tunjuk kat sini. Kita beli dua sebenarnya. Oi. Sinilah. Saya yang review lah. Ada lah review. Pak nak buka. So ini adalah Camera. children camera ataupun kids camera. So kita beli dua, satu warna pink tapi design lain sikit. Satu kali coklat. Satu kali ada tak kotak kakak boleh tunjuk? Kakaknya tak ada mood malam ni. Tak tahu kenapa dia tak ada mood. Gaduh dengan bestie lah kot. So kita akan review Koci punya kamera dulu. Koca pun dah order kan? Hadiah birthday dari Acu. Kamera Hadiah birthday dari Acu. kan? Hadiah birthday daripada Acu dia. So insyaAllah nanti akan sampai. Oh yo, kereta kontrol terjun. Cinta ni. Okay, jadi kita kat sini kita tengok ada 3 color. Untuk design ni dia ada 3 color, which is pink, biru kuning ni dan juga coklat. So pada saya pada saya yang paling cantik adalah yang tengah ni. Macam color minion. Baby color pink. Macam color minion. So Koca pilih color pink. Ni. Adik bukan coklat. Tahu saya cakap kat sini ni. Baby Yang kalau ikutkan bapa yang paling cantik yang tengah lah sebab dia macam minion. Kuning biru. Adik nak pilih color pink tapi dah habis. Okey, tapi kita tengok Koca Adik nak buka. pilih warna. Lah. Nak buka lah. Tunjuk. Dia pilih warna apa tah? Warna apa awak pilih? Oh, tengok tunjuk tu. Tak. Tunjuk kat dalam dia. Ni ada kat tali. Nanti tunjuk macam ni. Color coklat. Dia pilih color coklat, Sebab color guys. pink dah habis. Color pink habis. Apa tak ambil tu biru tu nanti. Nak. Okey, so inilah dia kamera dia. Dia datang dengan beberapa aksesori. Kalau tengok kat sini dia ada hidung sahaja. So dia ada bagi telinga yang boleh dicabut-cabut. So kita cuba pasang telinga dia, tengok. Okey, so bila dia dah pasang dia jadi macam ni. Telinga dia cantik. Okey. So ni aksesori dia. Dia ada kaki boleh dipasang juga dan juga ada tali. Kalau nak pakai tali kena cabut ni. Nak pakai tali boleh, nak pakai kaki boleh. So yang ni ada kaki dia. So cantik cantik kejadian dia. So kita try on jom. Wow. Pontong lah. So dia akan on. Ada nak gambar. Okey, kita try ambil gambar. Pontong Dia ada macam-macam tu. Ada gambar, ada video, ada games, ada music, ada setting semua lah. Yang ni untuk tengok gambar. Ada gallery. So kita try ambil gambar dulu. Okey. So dia boleh selfie lah actually. Dia boleh selfie. Kamera ni boleh berpusing depan belakang. So kita nak tunjukkan you all macam mana kita ambil gambar. So tengok. Tekan depan ni. Cek. Adik, cepat. Dekat abang sikit. Okey. Jom kita tengok balik gambar dia. Tekan home. Ada dah ambil gambar. Kita tengok banyak gambar. Dia ada gambar. Tengok. Macam ni. Okey. nak buang. Not bad jugalah kamera dia. Boleh buang. Pontong. Jangan buang. Hei kau. Oh. Asal nak buang? Yang ada. Lawan nak tunjuk lagi satu. Okey. Apa? Ada gambar. Okey, jangan gambar cinta pula.
apa-apa. Nak jadi buat. Sekejap, ambil gambar cinta. Panas sini. Panas. Panas sini. Panas. Panas. Okey, ni gambar dengan adik tadi. Okey. So, budak-budak ni memang suka sangat. Dia ada game. So, kita tengok ada game. Dia nak buat. Ada game apa? Oh, ada game ular. Ada muzik Nak. Kalau siapa-siapa yang pernah main game ular dalam phone Nokia tahun dulu, so dia ada ni. Game ular. So game push box. Lepas tu dia game Tetris susun blok tu kan. So dia ada 3 game kat sini. Macam yang Amni Arisa punya, dia ada 5 game. Kamera dia boleh angkat tau. Tapi itulah dia tak nak review hari ni dengan kita. Dia tak ada mood, tak tahulah kenapa. Mungkin dia bergaduh dengan bestie dia ke, atau kena marah dengan cikgu ke, kita tak tahu. Cantik kan? Okay, so kalau korang nak tahu benda ni semua beli kat mana, nanti boleh komen kat bawah, okay? So inilah dia short. Taklah panjang sangat video kita. Buat je. Tak payahlah, biar je lah. Kenapa nak kena buang? Nak buat. Tak maulah. So ini dia beli pakai duit raya dia. Berapa adik? Buat. Berapa? 100. RM100. Okey. Yang ni RM RM100. Okey. Yang kapal terbang ni RM Ada nak buat je. RM50 tak silap. Mau buat je. So yang kereta tadi, Mau buat je. kereta ni kita beli kat DIY dalam RM60. So nanti kita akan tunjuk video kapal terbang ni. Kita akan cut, kita akan tunjuk. Dari Selangor. Selangor. Mau buat je. Ikutlah awak nak buang-buang lah. So seronok lah budak-budak ni main kamera ni. Dia orang taklah gila sangat dengan gadget, dengan phone semua kan. So dia main kamera, ambil gambar sana sini, buat video. Kan, so saya rasa lebih berguna lah compare dengan gadget, handphone atau tab atau tablet sebagainya. So with that guys, insyaAllah stay tune dengan video yang akan datang. InsyaAllah kita akan No. Kita akan buat konten untuk kira duit raya. So setiap orang dah ada duit raya masing-masing. Tunggu, stay tune. Video lepas ni kita akan kira duit raya total berapa dan apa yang kita akan buat. Okay, so jangan lupa turn on notification. Nanti takut korang terlepas video daripada kami. So with that, kami ucapkan selamat Hari Raya Mahal Zai Batin sebab masih lagi Syawal. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.